Korang tahu tak, sebenarnya untuk membawa masuk pembantu rumah lelaki ni lagi rumit. Sebenarnya bukan hanya untuk pembantu rumah lelaki saja. Untuk membawa masuk pembantu rumah perempuan, untuk pembantu yang ketiga dan keempat sama juga rumit dia. Normally untuk permohonan pembantu rumah lelaki ni ialah bertujuan untuk menjaga orang sakit. Okey, lagi satu untuk pembantu rumah yang ketiga dan keempat pun sama akan melalui proses begini. Bila agensi telah menerima permohonan yang lengkap, okey, kita akan majukan kepada pihak immigration dan pihak immigration pula akan memasukkan permohonan itu di dalam mesyuarat bulanan dipanggil JAKRIM. JAKRIM inilah yang akan memberi keputusan kepada permohonan yang dimohon tadi. Dalam pengetahuan kami, JAKRIM ni akan mengambil masa lebih kurang sebulan untuk memberi kelulusan kepada majikan. Apa yang pihak agensi akan lakukan, kita pastikan dokumen yang diberi mesti lengkap supaya proses ini tidak mengambil masa terlalu lama. Kalau kena reject, kena tunggu lagi sebulan. Okey, setelah mendapat kelulusan dari JAKRIM ini, barulah kita uruskan JTKSM, urusan si permit di kedutaan dan juga immigration. Selepas itu e-visa akan dikeluarkan dan pembantu rumah lelaki akan dibawa masuk ke Malaysia. Untuk majikan-majikan di luar sana yang memerlukan pembantu rumah lelaki, boleh hubungi pihak agensi dan pihak agensi akan menguruskan pembantu rumah sehingga dapat.